Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak raya ni kan, ada yang dah start nak cari tudung, nak cari anak tudung, nak nampak secantik yang boleh di hari raya. Baik, untuk itu izinkan saya nak berkongsi pandangan sedikit lah tentang anak tudung yang bakal dibeli nanti. Saya tahu trend sekarang ramai yang suka pakai apa kita panggil anak tudung yang bersanggul, yang ada kat belakang tu lah kan. Okey, sebenarnya kenapa saya bawakan cerita ni pada hari ni? Okay. Dia betul lah nampak cantik lah, tetapi sedarkah kita bahawa benda tu boleh mendatangkan risiko kepada kesihatan kita? Okay, benda tu kita letak dekat kepala. Okay, dia punya tekanan tau, sebab graviti tarik kan. Okay, jadi tekanan ni sangat halus dan kita tak perasan. Oleh kerana kita pakai tudung ni bukan 5 minit, bukan 10 minit sahaja. Kita pakai keluar rumah kan, nak pergi kerja kan. Jadi berjam-jam lamanya. Jadi dalam tempoh berjam-jam lamanya, tekanan itu sentiasa wujud. Jadi dia mengganggu peredaran darah, okay, mengganggu sistem limfatik, mengganggu pengaliran oksigen ke kepala kita. Jadi kita ni nak gunalah kepala kita ni nak berfikir, ya, nak buat kerja. Jadi bila terganggu dah kepala, mulalah kita nak marah, ya, sakit kepala, mood jadi tak baik, ya. Kemudian bila peredaran darah pun tak bagus, kita punya otot, saraf pun terganggu. Jadi dekat sini ni, ya, dekat leher, dekat bahu, dekat belakang akan terganggu kesihatannya. Malah bila dia terganggu dekat leher ni, dekat bahagian cervical ni, ya, dia turut berkait dengan lengan tangan jari. Tangan kita pun setiap hari tengok phone kan. Pegang phone, semua banyak buat kerja. Jadi kita tambah lagi satu beban kepada tangan kita melalui tekanan di cervical, di leher kita. Okey, lagi satu, apabila kita pakai inner bersanggul ni, kalau kita perasan material dia tu sebenarnya dia macam plastik tau, atau kita panggil dia polyester. Malah anak tudung tu sendiri ada yang daripada likra, ada yang daripada polyester kan. Yang mana bahan-bahan ini sebenarnya adalah bukan bahan natural. Bukan bahan natural maksudnya kebanyakannya dibuat daripada bahan yang plastik, ya. Dan bila plastik duduk dalam kepala, kita bayangkan dia akan jadi panas. Bila panas akan jadi berpeluh. Bila berpeluh akan jadi lembab. Bila lembab, bakteria mudah nak membiak. Bila bakteria mudah nak membiak, mulalah kita akan ada gatal lah, iritasi lah. Dan kita akan jadi masalah kulit dekat dalam bahagian kepala kita, di gigi-gigi rambut. Di samping itu, bila dah macam tu kan, bila kita ada tekanan yang berterusan ni, dia macam tertarik, dia macam tu kan. Sebenarnya, kita punya gigi-gigi rambut ni pun ditarik sekali tau. Tarik sekali. Sebab tu bila orang ikat rambut pun jangan ikat ketat-ketat sangat tau. Okay, sebab dia akan mengganggu kita punya gigi-gigi rambut ni dan kita ada tendensi untuk mengalami keguguran rambut dan kebotakan. Okay, jadi maknanya bila kita nak pilih anak tudung ni, terutamanya yang bersanggul ni, saya harap kita boleh fikirkan semula, ya. Memang kita nak cantik, tapi kalau dah kita nak cantik tapi mengorbankan kesihatan kita sendiri, saya rasa itu tak berbaloi lah. Okey, lagi satu kan, Islam pun memang tak menggalakkan kita ataupun memang tidak membenarkan kita meniru apa yang diamalkan oleh para wanita di zaman jahiliah dulu, iaitu memakai satu yang menyerupai pungguk unta. Tapi bab ini saya tak nak ulas sebab saya pun bukan ustazah yang layak untuk bercerita. Saya cuma bercerita sebagai seorang terapis, dan saya harap dengan kita memilih pakaian yang betul, aksesori yang betul, kesihatan kita semakin bertambah baik. Okey, selamat Hari Raya semua.